Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam dari ilmu amalan membaca. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Edina Naili binti Muhammad Zulkhairi dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik SK Temenggong Abdul Rahman yang terletak di Segamat, Johor. Kod sekolah saya ialah JBA 7001. Sejak baharu mengenal abjad, halaman wancana menjadi sahabat. Setia dan taat tidak dapat dipisahkan bagaikan dakwat dengan kertas. Implikasi pendarahan daripada pelbagai genre buku yang berbeza membolehkan diri untuk melihat dunia daripada sudut pandangan yang pelbagai. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi buku yang saya pernah baca, iaitu Bangsa Luka. Trauma dan penyembuhan serta harapan dan penerimaan merupakan tema bahan bacaan yang menjadi pilihan. Buku Bangsa Luka ini ditulis oleh Arlina dan diterbitkan oleh Buku Pojok pada tahun 2019. Buku yang mengandungi 142 muka surat ini merupakan sebuah novel yang mengangkut isu trauma, konflik keluarga dan proses pemulihan emosi dengan cara yang cukup menyentuh hati. Saya sangat suka dengan novel ini kerana muka hadapannya yang sangat cantik dan berwarna-warni. Bahagian dalamnya pula indah dihiasi dengan kata-kata semangat serta sesuai dengan emosi penulis. Novel ini syarat dengan emosi, penuh simbolisme dan dekat dengan realiti kehidupan masyarakat. Bangsa yang digambarkan dalam novel ini bukan sekadar ruang fizikal tetapi melambangkan tempat tersembunyinya, kesakitan, kenangan hitam dan rasa yang tidak pernah diungkapkan. Hal ini menjadikan simbolisme bangsal sebagai elemen kekuatan kepada penceritaannya. Penulis sebagai watak utama hidup dalam tekanan emosi. Arlina berjaya menggambarkan kepenggolakan batinnya dengan sangat halus dan realistik. Peristiwa demi peristiwa menyedihkan telah dilalui. Trauma yang tidak ditangani boleh memberi kesan mendalam terhadap pewatakan, hubungan sosial dan kestabilan emosi seseorang. Latar belakang keluarga yang berantakan pula menjadi punca kepada keruntuhan dan keyakinan dirinya. Ini menjadikan beliau lebih cenderung menyembunyikan luka dalam bangsal itu. Beliau tidak menggambarkan keluarga sebagai sempurna. Sebaliknya, menonjolkan realiti bahawa hubungan kekeluargaan kadang-kadang boleh menjadi racun yang meninggalkan kesan jangka panjang. Watak penyembuh dalam novel ini pula membawa sinar harapan kepada kisah yang penuh kemurungan. Dia membantu beliau bangkit semula. Sokongan emosi daripada seseorang amat diperlukan dalam proses penyembuhan. Saya tertarik dengan gaya bahasa yang digunakan, bahasa yang ringkas namun puitis. Sesuai dengan suasana beliau yang sedang bergelut dengan perasaan. Teknik imbas kembali, monolog dalaman dan perincian suasana digunakan secara berkesan untuk menguatkan gambaran yang emosi dialami olehnya. Bangsa Luka bukan sahaja mengajak pembaca memahami kepentingan menyembuhkan luka lama, tetapi juga menyedarkan bahawa keberanian menghadapi kebenaran adalah langkah paling penting untuk memulihkan diri. Bagi saya, Bangsa Luka merupakan novel yang matang dan relevan. Manakala nilai murni yang boleh diterapkan adalah keberanian dalam menghadapi trauma kehidupan dan memberi penghargaan terhadap diri sendiri walaupun pernah terluka. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa buku ini amat sesuai dibaca oleh mana-mana individu daripada pelbagai latar belakang. Membaca jabatan ilmu, membaca jiwa bangsa. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.